Okey, untuk aksesoris langsir macam ni. Ni apa, wall bracket ya. Saya tengok macam ni. Ini untuk wall bracket. Ini dia punya apa tu? Roller kat dalam. Yang ni ceiling bracket. Ni untuk kita pasang dekat ceiling kan. Kalau kita nak buat railing langsir dekat ceiling, dia ada jual ni, ceiling bracket. End cap jangan lupa. End cap. Okey. Lepas tu yang ni pada saya paling penting lah. Saya biasa guna untuk buat langsir, saya pakai 6mm punya wall plug. Dengan skru saya akan guna yang ni lah. Nampak? 1,5 inci panjang. Okey, 1,5 inci panjang kali 8. 8 ni maknanya nombor 8. Skru size nombor 8. Kalau kita ukur ataupun tengok dia punya manual tu, skru size nombor 8, tak silap saya dia punya ketebalan dia tu maknanya ketebalan belah-belah tengah ni, ketebalan dia ni 4.8mm lah. Maknanya dia ngam lah untuk masuk.